sama, dia tanya tentang solat. Bagaimana cara nak sujud? Turun tangan dulu ke turun lutut dulu ke? Ni yang kata sebab itulah. Belajar biar pandai, belajar biar boleh. Jangan baru nak belajar, baru dengar terus balah. Benda ni balah, berbalah lama dah. Dia balah ni bagus kerana membawa pada maslahat, tapi balah ada tak bagus juga kalau bawa pada perpecahan. Nampak? Ada balah yang dipuji syarak. Ada balah yang tidak dipuji syarak. Macam memuji juga, puji orang, ada Tuhan marah. Ada yang puji orang dapat pahala. Kita Hanbali, dia merajihkan masalah ni dalam turun tangan dulu. Imam Syafi'i, guru Imam Hanbali, merajihkan masalah hadis turun lutut dulu. Maka orang tanya Syekh Atiyah Saqar, bekas Syekhul Azhar, orang alim menjadikan rujukan dunia. Senang dia jawab, pasal dia alim sungguh, bukan alim main-main. Dia kata kedua-dua cara turun adalah molek. Belaka. Kerana kedua-dua ni ada belaka dalam riwayat. Kan comel kan tu. Nak turun lutut dulu boleh, nak turun tangan dulu boleh. Betul tak? Lepas tu saya kata kalau balah bodoh. Ustaz bodoh. Yang masalah Allah ada. Jadi bodoh.